So feeling tu kita rasa seronok jugalah, sebab saya bukan seronok on behalf saya sendiri, sebab kita nak branding MRSM Rugby tu orang buka mata lah. Then benda yang tak seronok tu sebab bagi saya terlalu banyak sangat. Dan tiba-tiba kedai makan dekat balik pulau banjir makan banyak betul. Lepas tu dekat yang paling yang lawak sekali masa tengah-tengah khutbah Jumaat, seminggu selepas game tu, sebelum azan Jumaat tu Tok Imam siap ucap tahniah lagi. Betul, sebab kami memang semayang di Masjid Pondok Upih tu. Lepas tu memang bila banyak sangat, lepas tu dapat jemputan daripada PMX pergi Parlimen. Lepas tu Ansara belanja makan semua. Lepas tu benda yang paling saya tak seronok, yang last lah ni, saya rasa feeling yang paling tak best sekali, sebab ada few orang cakap alumni lah kan, dia bukan tak bagus lah kalau kita ambil pada sudut positif. Tapi pada saya start pressure masa minggu kedua ketiga selepas SSR final tu, sebab